Hai, saya Tom. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang operasi tolak. Simbol apakah ini? Ia seperti pembaris dan melintang secara lurus. Cuba anda teka apakah nama simbol ini. Betul, ini ialah simbol tolak. Siapa yang tahu apa itu tolak? Tolak bermaksud mengeluarkan objek daripada himpunan dan membilang baki yang tinggal daripada himpunan tersebut. Sebagai contoh, Adam mempunyai 5 batang aiskrim, kemudian Adam memberikan 2 aiskrim kepada adiknya Sarah. Berapakan baki aiskrim Adam yang tinggal? Mari Tom tunjukkan cara untuk mengira baki aiskrim Adam. Adam mempunyai 5 batang aiskrim, kemudian dia memberikan 2 batang aiskrimnya pada Sarah. Mari kita kira berapakah baki aiskrim Adam yang tinggal. 5. Tolak 2. Sama dengan 3. Anda hebat. Baik, adakah anda tahu apakah ini? Ya, betul, ini Lego. Sekarang kita akan menggunakan Lego ini sebagai objek untuk membilang baki dari 2 himpunan objek. Ini Danny dan Anas. Danny telah membina sebuah bangunan berbentuk H menggunakan 10 blok Lego, manakala Anas menghasilkan sebuah bangunan berbentuk nombor 1. Anas ingin membina bangunan yang lebih hebat berbentuk I besar, tetapi Legonya tidak mencukupi. Danny dengan baik hati mengeluarkan dan memberikan 3 daripada Legonya kepada Anas. Anas mengucapkan terima kasih kepada Danny. Sekarang, kita kira berapakan baki Lego Danny yang tinggal. 10. Tolak 3. Sama dengan berapa? 10 Lego apabila dikurangkan atau dikeluarkan 3 daripadanya, berapakah baki yang tinggal? Mari kita kira sama-sama. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Betul, anda bijak, jawapannya adalah 7. Anda boleh mencuba membina dan menghasilkan pelbagai binaan yang hebat menggunakan Lego bagi melatih diri anda mahir menyelesaikan masalah operasi tolak. Jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih.